Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak ajar baby kita menggunakan Baby Visual Stimulus Card. Ada singa, kamera, penguin, Okey, kad ni dia ada dua bahagian satu warna putih, satu lagi warna hitam. Design dan gambar pun berbeza lah. So, korang boleh buat lah sehari 5-10 minit pun jadi. Supaya baby korang punya mata tu boleh lebih fokus terhadap apa yang dilihat. Baby pun seronok belajar. Sampai terangkat-angkat baju. Okey, bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan Baby Visual Stimulus Card ni, dapatkan sekarang.